Dah kita dah sampai tengah menunggu, tapi tak dengar sangat lah, tak pakai mic sebelah kapal terbang. Nanti diorang dah turun, jadi kita gerak dulu lah. Sudah sampai ya. Jomlah kita bergerak. Gerak ambil lagi dulu. Nanti kita ambil kereta. Let's go. Okay, kereta nombor plate Q. Bila dia dah ni. So okay, baik. So orang untuk kita sewa kereta dah ada. Nanti dekat luar dia kata gate 1. Kita kalau macam ni kereta apa yang kita ambil. Dan kondisi kereta tu macam mana. Alhamdulillah tengok cuaca panas. Yang baiklah. Jadi kita sambung ke tempat terus. Datang. Gate 1. Nanti gate 1. Ni 34, ni 2. Satu ujung lah. Waduh. Wah, ada sini-sini. Apa ni? Apa benda ni? Oh, dolphin. Wah, masuk dalam kamera ada reflection. Oh, premium lounge. Oh, ni entrance nak masuk. Ada Costa Coffee. Cai kosong. Burger King. Satu. Pintu 1. Oh, agak ada orang lah. Siapa nama dia? Aziz. Cik Aziz. 28. Ya dah. Tengok bawah ya. Tengok bawah aja. Bawah, di bawah. Ha. Okey. Masuklah. Ha. Tu dia laksa. Yang view sikit. Hampada. Ni sarang. Waktu biasa. Ini apa?
Jauh. Jauh pergi Kuih Tiaw. Kelapa. Sampai dah. Ni rak ni nak beli. Ni ada washing machine. Ada tu tapi mama. Mana pula aircon dia Dia ada 3 bilik. Satu. Yang ni kata ni 2 orang. Kata 2 double decker. 2 double decker. 2 queen. Satu queen. Dah kat sini 1 queen, tandas. Okay. Sekarang sudah malam. Jadi untuk makan malam kita orang hari ni, kita orang tak ke, kita orang biasa kata ke Pantai Cenang ke. So kita terus ke Pak Long Sate Langkawi. Korang boleh try. Sate dia sedap. Bukan setakat ada sate, dia ada western. Bukan setakat ada western, nasi-nasi pun ada. Nasi goreng-goreng lah. French fries ke, dia ada chicken chop. Tapi kita try sate dia. Nanti kita tunjuk dia punya sate macam mana. Dah ada lah, cuma video tu kurang cakap lah, just video sate je. So korang tengok ni kedai dia. Dia tepi jalan macam ni. Betul ni kalau nampak tu Pak Long Sate, tak nampak ni. So korang nampak je yang ada lampu-lampu tu je lah. Lepas tu korang nampak tu Pak Long Sate. So masukkan dalam list korang dekat Langkawi ni ke sini. Korang nampak suasana kedai dia pun cantik kalau korang tengok. Tekan orang pun kedai dia nak cantik. Setakat makan-makan je, diorang pun ada paket-paket yang macam frozen tu. Tu. Ni dah tutup lah, sekarang dah pukul 11. Kalau datang, dia start buka pukul 4 petang sampai 9 malam. Datang lah, datang awal makan sedap tu. Kedai cantik tu. Biasa-biasa. Hai. Dan ni kami dekat Pak Long Sate House. Hampa kalau main Langkawi, hampa pergi kat tempat ni lah. Sedap. Kambing dia, Daging. daging dia jadi. Sate daging dia jadi. Sedap lembut. Lepas tu kalau hampa nak bawa balik ada mai. Ni kita dah buat frozen food lah. Depa dah buat frozen food Pak Long Sate. Ada kambing perap, ayam perap. Kambing pun sedap. Kambing dia pun sedap. Kambing sedap. Jadi jangan lupa main support Pak Long Sate Langkawi. 100% Melayu. Sedap. Kedai dia pun cantik, besar. Dia pun bukannya ada sate je, dia pun ada juga western, nasi goreng, air. Tengok macam ada budak comel. Ada anak ni. Dapat sate goreng, tepung. Comel ikannya. Contoh ikannya ni. Ni makanannya. Barakuda, ada fries. Sedap. Ni dah tutup lah, sekarang dah pukul 11. Kalau datang, dia start buka pukul 4 petang sampai 9 malam. Datang lah, datang awal makan sedap tu. Kedai cantik tu.
Biasa. Memang saja lah. Masuk dalam list korang. Pak Long Sate. Korang punya makan petang atau makan malam. Dah habis makan. Saya makan. Kita berjalan sekitar pantai Cemang. Tunggu ni nak makan tadi. Walaupun sekarang pukul 12. Hampir pukul 12 malam. Cuci mata dulu. Kita dekat Cenang Walk Langkawi. Itu dia Kuya Hotel. Itu mall. Itu mall. Cenang Plaza Beach Hotel. Kalau kat sini Cenang Mall. Ni mall ni. Bank Coffee. Just body. Zahat. Spa. Dia makanan lagi. Ada buah-buah lagi. Main attraction dia ada Transformers punya kostum. Tengok tu ada Transformers. Pukul 12 malam dah. Show Transformers dah habis. Oh, ada lagi fire show. Okay, dah habis lah. Dah pukul 12 lah. Korang nampak lampu hijau tu. Kalau korang datang ke Langkawi, spot ni pun wajib singgah. Jadi macam ada signage Cenang ni. Dia datang kat sini. Lepas tu ada fire show. Sekarang dah pukul 12 malam lah. Ada api habis lah tu. Ada api sikit-sikit tu. Orangnya jual. Tu pun ada dapat tu. Malam ni tak ada ya. Kita sambung esok. Kita jumpa esok hari. Selamat datang Langkawi. Bukan. Tak ada. Macam nampak souvenir ada. Dia dah kalau korang nak beli sampai pagi ni nak pergi kaunter nak pergi redeem tiket. Datang tak ramai lagi waktu ni. Okey lah. Tak beratur tak panjang. Boleh pergi dengan tenang. Dah scan gulung. Ada Skyride. Custom yang nak foto. Ya. Lawa dia ni. Architecture dia kat sini. Dia tahan lah. Kaunter tiket. Sebelah sana. Okay. Marilah kita pergi. Halo. Assalamualaikum semua. Sekarang kita dah sampai dekat Cable Car. Around 10 pagi.
Tadi tak ada pergi mana, terus ke sini. Terus shoot sini dulu untuk kita next berjalan. Kita tengoklah apa yang patut, apa yang menarik dekat sini. Tanya tiket ni di-redeem ke terus pakai je? Sebab tiket dah ada QR. Kita dah sampai dekat Skycap. 2, 2, 3. Look at that face. Say. Okey, mari kita naik. Sejuk buat ni. Jauh lagi jalan. Nak boleh sampai ke cable car, memusing dulu nak boleh sampai. Waktu tak ada orang nampak jauh. Kalau waktu ada orang tu tak jauh. Berjalan. Panjangnya nak boleh tembus sana. Ada bobok ke? Bobok dah habis. Okey, Skycap. Akhirnya bertemu di sini. Nampak kat sini. Lighting sini ha. Sekarang tengah menunggu turn nak naik. Di sini bising sikit lah. Untuk depan ni pun dah tak adalah beratur panjang sangat queue tadi. 3 awal pagi kot. Sekarang menunggu turn untuk naik cable car. Kita punya standard biasa je. Kita ada line untuk kita beratur. Ya, dah nak sampai lah. Ini dia. Tapi bukan. Satu lagi. Ni yang lain. Itu nampak ada gelas. Okey, jom masuk. Sampai dah. Yeay. Nak tengok. Boleh tengok. Oh, takut. Tapi tu nak ambil gambar. Tak payah. Kita pun nak repost tu. Bangun dia lagi. Tahu dah.
Jom kita nak turun terus tak boleh? Macam mana? Yang ni untuk apa? Ni untuk apa? Ini untuk jalan kaki untuk nak pakai transport. Kalau transport tu kena bayar lagi. Memang telah ada tiket, RM40. Kalau ada tiket tambah RM16. Kalau nak naik yang turun, kalau ni turun jalan kaki. Turun jalan kaki kena bayar tak ya? Dah ada beli tiket ke? Dah, tiket untuk yang ni dah ada. Ada tak bayar. So turun jalan kaki free je. Kalau nak naik Jalan kaki, jadi kalau tak larang boleh kat bawah, boleh buat penambah kat bawah. Kalau pakai untuk naik. transport. Okey. Kadang-kadang dia turun tu okey nak naik, tapi tangga orang tak larang. Turun Skybridge. Naik benda tu RM10. RM10 sepanjang jalan dekat sini. Kau boleh menikmati keindahan tapi ada kat sini. Sejuk. Angin pun kuat. Sini tak nampak view lagi. Kena naik atas ni. Dia tengah tunggu orang. Hiking. Tahniah. Ya, tak nampak apa-apa ni. Dia kena berjalan macam ni. Macam ni lawan matahari. Kuat angin. Tengok view dia. Wow. Masya Allah. Jom kita tengok sampai ke hujung. Hampir ada. Sikit. Ada ikan balu. Ni kita nak ke hujung. Ada orang. Ada orang gayat. Boleh. Orang. Mana dia keluar situ, keluar sana. Kena naik sana balik. Jadi kita ke hujung point tu tengok view belah sana. Cantik bukan. Jom. Kali flora and fauna. Saksian history dibuat pada start 2001, siap 2002. Saya baru lahir. Situ. Ni tengok ada view bukit-bukit apa Gunung Mak Cincang. Sempat ada enjoy.
Akhirnya turn sampai. Ini Sky Bridge kalau korang nak. Panggil siapa nak? Terima kasih. Dah naik dah. Sampai di puncak satu lagi. Oh, tu ada pula. Ada pula. Boleh cucuk. Naik tangga. Okey, mana yang ada kedai makan? Tu. Sky Bistro. Confirm penuh. Siapa berjaya buka kunci? Dia menang. Dah penuh lagi dia, Abang. Daripada tahun bila ni?